Siapa pernah rasa tersentap atau meletup bila nak luruskan ataupun bengkokkan jari? Tahu tak? Ini kemungkinan besar fenomena trigger finger. Tahu tak apa maksud trigger finger dan bagaimana ia berlaku? Trigger finger ialah disebabkan oleh jari tersentak. Dia selalu berlaku di jari manis, jari hantu dan ibu jari. Dia ada beberapa golongan yang berisiko tinggi. Tapi exact cause kita tak tahu. Siapa yang paling berisiko tinggi nak dapat masalah trigger finger ni? Golongan yang berisiko tinggi adalah perempuan berumur 45 ke atas, golongan yang kencing manis, beberapa pekerjaan yang melibatkan penggunaan tangan secara kasar, dan golongan congenital. Apa gejala paling awal untuk masalah trigger finger ni yang biasanya lah pesakit sebenarnya terlepas pandang? Trigger finger pada tahap awalnya dia hanya sakit pada joint. Stage kedua baru jari akan rasa sangkut. So selalunya masa pesakit datang jumpa doktor ialah masa jari tu dah sangkut. So sometimes jari tu sangkut dan patient boleh luruskan secara sendiri. Sometimes patient perlukan guna tangan lain untuk luruskan. So itu dah tahap tinggi sikit. Macam mana doktor diagnose trigger finger? Adakah dengan X-ray, adakah dengan CT scan, adakah dengan MRI ataupun apakah kaedah yang seseorang doktor gunakan untuk diagnose masalah trigger finger? So trigger finger is mostly clinical diagnosis. Secara pemeriksaan pun kita boleh diagnose trigger finger. So katakan dia berlaku dalam golongan yang tak common. Yang itu kita kena investigate lebih. Sometimes melibatkan beberapa jari. Yang itu kita boleh investigate lebih, maybe ultrasound, blood investigation to rule out rheumatoid arthritis. From there, let's say it's dah confirm trigger finger yang biasa. So yang itu treatment will be followed by physiotherapy. Most of the time trigger finger boleh treat konservatif. Kita hanya memerlukan physio. Sometimes saya akan refer kepada physiotherapist dan mereka akan buat ultrasound therapy, pain management dengan range of motion exercises. Boleh recover. Kalau tak recover, next stage yang saya commonly offer ialah steroid injection. Kebanyakan masa steroid injection akan berkesan. Tapi kalau pesakit tu ada kencing manis, peluang kurang sikit. Next stage ialah katakan dah jari tu dah sangkut, dah physio semua pun tidak berjaya, baru buat minor procedure. Kita akan release satu puli. Puli tu macam satu selaput yang mengganggu bengkak dan mengganggu pergerakan tendon. Kebanyakan masa kita hanya buat use tempat dan release puli tu. Kalau seseorang pesakit tu dia tak nak buat pembedahan, dia sanggup hidup dengan masalah trigger finger ni walaupun tersentak meletup setiap kali nak luruskan, nak bengkokkan jari. Apakah komplikasi yang mungkin dia hadapi sebab dia tak nak buat pembedahan untuk membetulkan masalah ini? Trigger finger akan menyebabkan pergerakan jari tu terjejas. So lama kelamaan tendon tu akan jadi contracted. Tendon tu macam pendek sikit. So bila nak luruskan jari susah. Problemnya, let's say one day decided nak buat operation untuk luruskan chronic trigger finger yang kita panggil. So masa kita buat release untuk chronic trigger finger, outcome dia tidak sebagus yang kita buat cepat sebab ligament tu dah pendek. So masa kita release, dia tak boleh nak luruskan jari sepenuhnya. Jadi guys, semoga video ini memberi manfaat kepada penonton di luar sana. Kalau boleh, kongsikan kepada sesiapa yang anda kenal supaya mereka pun dapat informasi. Terima kasih kepada Dr. Pakar yang berkongsi maklumat ini semua dengan kita. Hai, saya Dr. Jayasilan Karpudewan, pakar ortopedik dalam sub kepakaran upper limb, hand and microsurgery di Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.